Darah mana paling handsome ataupun cantik? Video kali ini saya nak cerita bagaimana karakter darah ini boleh mempengaruhi keterampilan masing-masing. Biasanya, darah yang handsome ataupun cantik adalah darah A dan juga darah O. Tetapi ada dua perbezaan antara dua jenis darah ini dari sudut keterampilan, dari sudut kecantikan ataupun kehandsomean. Jadi, darah A ini dia lebih detail kepada kita sebut sebagai persembahan, image. Tetapi orang darah O, dia akan nampak handsome ataupun cantik lebih kepada wibawa, pengaruh dan keyakinan. Mana kata orang darah A, kalau dia handsome ataupun cantik, dia punya presentation dia itu ataupun penampilan dia itu agak glowing, berbeza dengan orang darah O, nampak handsome dan juga cantik, tetapi pakaiannya simple-simple sahaja. Disebabkan pengaruh aura, karisma dan keyakinan yang ada pada diri dia. Tetapi statement saya ini tidaklah menidakkan jenis-jenis darah lain. Bukan saya katakan darah lain tak handsome, tak cantik. Tetapi ini pada pemerhatian saya mengikut jenis darah. Dan boleh jadi juga pengaruh itu pada karakter otak. Okey? Siapa kat sini darah A dan darah O yang mementingkan keterampilan, kecantikan, kehandsomean dan juga kesempurnaan, maka anda lah orangnya. Hadir di ruang komen. Assalamualaikum.